So hari ni kita orang nak pergi breakfast kat sini. 40 menu breakfast RM12.50 je. Sebelum korang masuk, diorang akan bagi wristband tau. Korang tengok kan ramai. Nasi lemak dia pun free flow, korang boleh je ambil. Tengok, dia sediakan. Ada lauk apa? Paru. Tengok paru dia. Nasi lemak paru lah pagi-pagi. Ni je kita dah ambil nasi lemak paru. Kita nak beratur untuk Nia. Ni beratur ramai-ramai ni diorang nak dapatkan roti canai. Tu. Korang tengok tu. Dekat sini ada juga char kway teow dengan char kway kak. Satu char kway kak. Selain nasi lemak, kat sini pun ada nasi goreng, ada ni spaghetti odio, mihon. Ni lah yang budak-budak suka. Kat ujung tu ada ni. Kat sini ada susu pisang, tepikai, kuah lontong. Kuah dia pakai dulu. Banyak isi kan? Berbaloi lah, RM12.9. Baloi. Selain kuah lontong ni, kita ada juga Hokkien mee. Ada bubur ayam, ada mushroom soup, sekali dengan ni garlic bread. Kat sini pun orang ada free refill air. Diorang ada kelapa laut juga, ada orange, teh bunga kek wal, air ubi, air panas pun korang boleh pilih juga. Oh ni kak, roti jala kak Ni pun boleh ambil je kak. Okey, dapat dah roti jala dia. Ambil ni, menu ni muaci. Kata Syamim dia jarang jumpa yang halal. Ni dia. Ni kita nak makan, kita nak tambah lagi sebab kita jarang jumpa. Lepas tu ni kat sini pun ada gualing. Jalan tengah sakit tekak ni, kita ambil. Sini pun ada pau berry. Kita tengok sikit pau blueberry macam mana. Kalian nak makan apa? Nak makan lontong. Okay, makan lontong dulu. Sedap? Sedap. Sedap? Sedap. Perfect. Tu, nasi lemak. Nasi lemak ni dia punya portion seorang ni. Nasi lemak dia punya, lontong dia punya. Rasa macam dekat masakan kampung tu. Sedap. Sedapnya. Ambil nasi. Sedap lah. Sedap. Ni roti jala dia. Bukan kali ni sekali dengan ayam tau. Makan ni. RM11.9 untuk semua ni free flow. Memang berbaloi lah. 10 10 apa 10 Gila, mana kau nak dapat harga ni?